Hari ketiga bermakna ini adalah hari yang terakhir kami di Kuching. Jadi ni kena all out sikit lah. Barang pun dah penuh sebab kita shopping malam tadi. Destinasi kami yang pertama adalah di Semengguh Wildlife Center. Kami nak pergi tengok orangutan depan-depan. Harga tiket murah je, RM5 untuk satu kepala, dan untuk naik bagi ni RM10 untuk return. Kami bertiga memilih untuk jalan kaki sebab tak jauh pun, lebih kurang dalam 1.5 km je. Konon-kononnya nak tengok alam sekitar lah. Tapi saya suggestkan ambillah bagi sebab jalan ni berbukit. Tapi tak apalah, kita bakar balik breakfast kita pagi tadi. Dekat sini kita boleh tengok orangutan yang familiar tau. Maksudnya mereka bebas dalam hutan tapi datang dekat sini untuk makan. Penat kami tunggu, tak ada yang keluar pun. Baby ni je turun. Tapi dia kata baby ni baru lagi tau, tak ada nama. Penjaga tu dengan yakin dia tak nama Apple. Dan ini adalah barisan penghuni yang mendetak di Semengguh Wildlife Center ni. Dekat sini ada mini galeri juga. So dapatlah kita tahu sedikit sebanyak berkisar orangutan ni. Ini adalah rangka delima yang mati tragis dekat sini. Untuk turun semula ke bawah, kami memilih untuk naik bagi. Harganya RM7. So better korang naik bagi je lah. Pergi balik baru RM10. Mak tunjuk thumbs up, tanda approve. Kami meneruskan aktiviti makan di Sunny Hill Ice Cream. Sebelah je dengan rasio hotel yang kami menginap tadi. Rasanya lebih kurang macam nasi McD juga kot. Sedap jugalah boleh makan. Destinasi seterusnya adalah di Medan Niaga Satok ataupun Pasar Tamu Satok. Mak awal-awal lagi dah cakap kalau dia datang Kuching, dia nak pergi cari ikan terubuk masin. Ada banyak pilihan kedai kat sini. Harga lebih kurang je. So pandai-pandailah korang nak tawar-menawar. Mak saya memang advance lah bab-bab ni. Dekat sini memang syurga barang basah dan hasil kampung. Suasana dia memang meriah. Wajib datang kalau nak rasa free sebenar orang Kuching. Seterusnya kami berhenti di Masjid Jamek Negeri Sarawak. Siap pada tahun 1990 dan boleh muat sampai 14,000 jemaah. Ini adalah merupakan masjid paling besar dan ikonik di Negeri Sarawak ni tau. Kalau aku Kuching, wajib singgah. Nak ambil gambar cantik, nak semayang pun tenang je. Kami datang semula ke Mita Cake House ni sebab nak shopping lagi batis cheesecake. Jom sekarang kita dah kek lapis warisan Sarawak. Kalau nak tengok demo kek lapis warisan, jangan datang hari Ahad sebab tutup. Jadi ni kami shopping je lah. Memang all out kami shopping hari ni. Sebab kejap lagi kami dah nak balik ke Semenanjung. Ada macam-macam jenis kek lapis kat sini tau. So pilih lah mana yang berkenan. Saya dah kenyang merasa semua tester yang ada kat sini. Ini adalah hasil pembelian kami hari ni. Korang tengok lah macam rupanya dalam kereta ni. Thank you Kuching. Semoga kita jumpa lagi. Jumpa di next video. Bye.